Mengapa doktrin struktur asas melindungi kedudukan Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia? Ada dalam kalangan masyarakat yang bimbang bahawa doktrin struktur asas adalah idea asing daripada Barat yang kononnya mengancam agama Islam. Kebimbangan ini adalah sama sekali salah. Artikel ketiga Perlembagaan Persekutuan yang sedia ada mengisytiharkan bahawa Islam ialah agama persekutuan. Ia bukan sekadar perkataan di atas sepucuk kertas. Ia sebahagian daripada identiti perlembagaan kita, sebahagian daripada struktur asas itu sendiri. Doktrin struktur asas melindungi ciri-ciri teras perlembagaan kita. Ini termasuklah kedudukan istimewa Islam, peranan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri mereka, dan Mahkamah Syariah. Tanpa doktrin struktur asas, Parlimen masa depan dengan majoriti 2/3 boleh meluluskan pindaan-pindaan yang akan menghapuskan artikel ketiga. Mereka boleh melemahkan Mahkamah Syariah. Mereka boleh menghakis perlindungan perlembagaan untuk agama Islam. Tetapi dengan wujudnya doktrin struktur asas, sebarang percubaan untuk memusnahkan perlindungan ini boleh dicabar di mahkamah. Doktrin ini menghalang sesiapa daripada menghapuskan kedudukan Islam di persekutuan. Umpamanya, lihat negara-negara Pakistan dan Bangladesh. Kedua-dua negara ialah majoriti Muslim. Kedua-dua telah menerima doktrin struktur asas untuk melindungi identiti dan kedudukan Islam. Mereka menunjukkan bahawa doktrin struktur asas menyokong Islam, bukan mengancamnya. Ia tentang kestabilan dan keadilan. Ianya memelihara keseimbangan perlembagaan yang dicipta semasa merdeka antara semua komuniti, termasuklah kedudukan istimewa Islam. Ajaran Islam menekankan konsep keadilan, kebertanggungjawaban dan menunaikan janji. Perlembagaan persekutuan adalah janji nasional kita. Doktrin struktur asas memastikan janji itu, termasuk perlindungan Islam, tidak boleh dipecahkan oleh ahli-ahli politik yang mengaut keuntungan jangka pendek. Doktrin ini memelihara kedudukan perlembagaan Islam untuk semua generasi masa depan umat Islam di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih.